Apa yang tuan-tuan boleh buat di waktu malam tu, buatlah ibadat apa-apa, dia akan buat. Cuma Allah sebut, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Semua sekuat langit, malaikat akan turun mai ke muka bumi, termasuk ketua Jibril alaihissalam, mereka akan turun mai ke bumi mencari orang yang buat ibadat. Bukan mencari orang merempit. Banyak Allah tuan-tuan, imam-imam qiyamul lail duk mai pada luar, mereka kata, ustaz, kami lambat sikit awak. Oi, mak rempit beribu-ribu atas motor. Dulu saya pernah pergi qiyamul lail di traffic light Sunshine tu, mereka duduk motor double stand, duduk atas tu 3:30 pagi, ada kat 7-80 orang double stand duduk atas. Maksudnya hang nak pi terus daripada Sunshine tu, hang kena pusing kot Shell, hang tak boleh berhenti di situ. Saya ada ingat depa berhenti biasa ya. Rupanya saya duk tengok parti hijau tak jalan, kita tak jalan. Jadi kok mana ni? Sini pun tutup. Corner ni pun tak boleh, ramai. Turun lah, saya turun 2 kali hijau tak jalan. Turun. Jalan, celah-celah tu, semua duk usah, menstar lah malam tu. Semua mak rempit tengok. Pi kat depan tu, nampak macam dia macam ketua sikit kot, dia buat muka malah tu, buat muka tak mau bergerak tu. Tu saya kata kat dia, ni saya nak pi qiyamul lail ni kat masjid ni. Boleh tak bagi ruang sikit nak jalan? Dia kata apa? Qiyamul lail pula. Dia bebai. Sebab dia dah parking semua, dia nak tunjuk kata dia gangster, tak tahu lah. Qiyamul lail pula. Tepi. Tak share ni nak berjalan pula, dia kata. Tak faham lah. Yalah, mereka pun ramai. Nak buat kejut pun tak berani ke. Sebab kita seorang. Lagi lunyai pula jadi selalu. Banyak lah. Qiyamul lail. Duduk atas motor tak dapat lah. Malaikat tak main. Duduk atas motor malaikat tak main. Tengok duduk atas motor sebab apa? Duduk motor tasbih boleh. Duduk motor saja, duduk buat rempit saja tak dapat idah tu. Ibadat malaikat main. Kata Imam Alusi dalam kitab dia Ruhul Ma'ani, malaikat bila dia main, dia akan mai jumpa orang buat ibadat. Dan dia akan bersalaman atau menyapa. Menyapa atau bersalam. Dia mai sentuh. Kau tak tahulah salam tu salam macam mana. Dia mai dekat ke apa ke. Cuma kata para ahli ulama, kadang-kadang, bukan selalulah, kadang-kadang boleh jadi ketika Al-Qadar kita rasa macam sedih. Tak tahu sebab apa. Kita baca Quran biasa ya, tapi rasa macam alirkan air mata tanpa disedari. Bukan teringat air raya. Mari menuju ke rumah bonda tu kan. Teringat raya pula. Bukan menangis sebab raya. Menangis tak tahu sebab apa. Tiba-tiba rasa sedih gitu. Kemungkinan itu ada malam yang baik untuk kita. Malam Al-Qadar. Jadi kalau dapat Al-Qadar tu kena buat apa? Pas semayang, Assalamualaikum. Itu Qadar. Duk buat cemperah tu sampai subuh. Bukan. Hatu kena buat apa? Tak. Bila kita dapat saat macam tu, dia bukan saat tau, dia panjang. Sampai subuh. Maksudnya kita ada banyak masalah. Untuk doa, ibadat, apa saja baik kita nak buat. Malam tu malam special yang Allah bagi kita. Kalau dapat apa kena buat? Tuan-tuan jangan lupa. Aisyah radhiyallahu ta'ala tanya, wahai Nabi Rasulullah, saya kalau jumpa Al-Qadar tu saya nak baca apa? Nabi kata, baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa untuk imam nak baca tu kan? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa tu tuan-tuan sangat bagus. Sebab apa Nabi highlight dalam banyak-banyak benda. Bila hang dapat satu saat mustajab doa, Nabi suruh letakkan doa lain, hang boleh doa. Cuma blok doa hang ni, gerak sikit yang belakang, bagi keampunan dosa duduk depan. Hak lain hang minta. Cuma tengah-tengah hang minta, hang kata lagi Allahumma innaka afun. Tengah-tengah hang minta, hang selit lagi Allahumma innaka afun. Selit-selit, hang selit. Hang susun buku tu, rak dosa tu susun cepat. Ampun dosa tu susun banyak. Kerana Nabi SAW tak mau kita jadi orang yang habis Ramadan
dosa tak terampun di sisi Allah. Itu Imam Nabi marah sangat. Nabi tak mau nak marah umat dan doa ke tak baik, kecelakaan pada umat dia. Doa keampunan, doa keampunan, doa keampunan, bagi banyak-banyak doa keampunan. Kalau betul jadi malam tu adalah malam Al-Qadar. Kalau bukan malam tu, bukan malam Al-Qadar, tak apalah kita sembahyang je lah. Tak mesti kita berjumpa dengan benda-benda yang pelik-pelik. Kerana malam tu malaikat mai. Kita jumpa malaikat. Boleh kita jumpa malaikat. Malaikat ni dia benda-benda ghaibiyat, benda-benda yang ghaib. Mungkin dia berupa. Atau mungkin Allah nak izinkan hang jumpa malaikat. Kudrat, izin, kuasa Allah. Mungkin hang seorang boleh nampak. Itu keistimewaan lah. Mungkin hang ada taqarrub dengan Allah. Tak tahu, dia subjektif. Asal dia memang siapa pun tak boleh tengok malaikat. Allah tak bagi. Dia termasuk dalam benda-benda rukun iman. Kita beriman, dan dia termasuk dalam benda ghaibiyat dan sami'at. Kita dengar je, kita tak pernah tengok. Maka tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, kalau kita jumpa ke tak jumpa malaikat tu semua tak jadi masalah. Cumanya kata ulama, esoknya pada keesokan, katalah malam semalam Al-Qadar, malam ni matahari ada tapi tak berapa terik. Dia ada tapi tak apa panas, dia tak bahang. Habis kami duk teluk bahang, tak bahang matahari. Sebab apa tak bahang? Kerana semalam malaikat meramai, kesan cahaya malaikat tu masih ada, sehingga matahari ni dia tak apa nak boleh tembus. Dia ada matahari, bukan tak ada, bukan hujan, bukan redup tak. Dia panas, tapi dia tak apa nak membahang sangat. Macam redup tak redup macam tu. Atau kesan cahaya tu nak hilang tu makan masa, kata para alim ulama. Itu antara sign atau tanda yang Nabi SAW bagi. Tak ada tanda pun tak apa lah tuan-tuan, kita buat ya. Ada orang dia kata dia nampak sayap malaikat duk khibah ke tu. Gerak suami dia, abang main cepat awak, tengok kat luar tingkap kita Lailatul Qadar. Abang dia kata, betul lah, nampak macam sayap malaikat. Suami dia kata, Sat, pergi basuh muka tu. Abang jangan pi tepi-tepi, abang nak pergi tengok malaikat ni Al-Qadar. Pi dekat tahu apa, sweater rumah atas jatuh, tangan tu kena bawa angin kuat, tepak. Dia tentukan Lailatul Qadar. Tu seorang tidur lagi jawab dia. Kan? Sebab kita suka cari benda yang pelik. Manusia ni, kita suka benda yang pelik, kita suka. Kalau benda biasa, kita tak suka. Waktu gambar kat Malaysia ni, kalau buat gambar hantu, manyang gambar hantu ya. Dia ni keluar hantu atas motor, hantu bawah motor, hantu tepi, dalam congkak, dalam carom, dalam snooker, dalam macam-macam. Kira duk mampu ikut hantu ya. Sebab orang suka gambar-gambar ni, dia macam mistik, dia pelik-pelik gitu. Kalau dia tu ambil ayat lancawan kan, dia kata, Ustaz nak tahu tak kekuatan zikrullah la ilaha illallah. Zikir ni boleh memecahkan cawan. Ustaz tengok, saya pegang tasbih, saya pegang tengok cawan ni, saya fokus, cawan ni pecah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya kata dia, hang ada masalah apa? Dia kata tak, Ustaz tengok saya bagi cawan pecah. Dia kata, saya kata dia, hang nak tengok cawan pecah aku buat, tak payah zikir pun. Senang aku bagi. Aku hempuk kepala hang, dia pecah sat ya. Sekali pun aku tak payah zikir. Dia kata apa Ustaz cakap aku tu? Yalah, saya kata ni, hang zikir ni nak dapat pahala kan, nak cawan pecah. Dia suka benda-benda gitu. Kita buat amal kerana Allah lah. Jadi tak payah tunggu benda yang pelik, pokok sujud, ayat laut masih masam lah apa semua, jatuh, tertekan kowe ke apa, kuku ke apa. Tak payah tunggu benda yang pelik gitu semua. Kita ibadat ya. Allah nak bagi, Allah bagi. Kita ibadat dia cari, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita dengan Al-Qadar. Jadi kita nak tahu kita dapat Al-Qadar tu macam mana? Akhirat baru tahu. Sekarang exam. Bila result bila mati esok ni. Baru kita nampak, oh tahun 1992 aku dapat sekali, 98 sekali, 97 sekali, 2012 sekali, masa Covid sekali. Oh banyak tahun aku dapat Al-Qadar. Bagus ya? Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya apa? Starting basic dia apa? 80 bulan, 80 tahun. Tu basic.
Kalau tuan-tuan semayang boleh dapat 100 tak? Boleh. Sebab dia abang border bawah ya. Dia tak ada tahdid. Khairun min alfi syahr, maksudnya dia boleh naik tinggi mana pun tak tahu. Cuma starting 80 tahun. Kalau hang dapat paling bawah sekali pun 80 tahun lah. Kalau dia naik atas lagi banyak. Umur kita lah 60 meninggal, 50 meninggal, campur dengan 80 tahun pula, macam ibadat 130 tahun lebih. Tu anugerah Allah bagi. Sebab tu umur pendek tapi ibadat dia banyak dapat. Dengan adanya Al-Qadar, dia macam fast track dapat pahala yang sangat banyak. Tapi bukanlah bermakna bila kita dapat Al-Qadar tu kita tak payah semayang dah. Pas raya semua apa pun tak semayang, Jumaat tak semayang. Awak, aku dapat dah Al-Qadar 80 tahun aku tak semayang. Tu kalau aku semayang pun kira Tuhan hutang aku belambak lagi dia tahu. Tuhan hutang pula. Sebab pahala aku dah spare banyak dah. Tu yang aku malas semayang. Macam balik Mekah lah. Balik Mekah kan, satu waktu 1,000. Aku duduk situ 5 hari, banyak lah. Duduk Madinah pula, kira 2 tahun tak semayang boleh cover lagi. Kalau 2 tahun tu aku setambung semayang pula, kira tu pun hutang Tuhan bayar aku tak habis lagi. Tak, dia tak ada kaedah tu. Dia bersih pahala, ibadat kena berterusan buat juga sampai bila-bila.